Langkah lukis oleh Lima. Assalamualaikum, kita jumpa lagi step by step oleh Abang Lima. So, kita cuba sekali lagi buat potret kanak-kanak pula dengan menggunakan color batik di atas kertas 300 gram. Okey, gambar ni asalnya daripada gambar yang beli snap, gambar cucu beli. Cucu beli anaknya si Alias. Alhamdulillah dalam sesi belajar latihan ni, daripada kita buat gambar siapa-siapa, baik kita buat gambar cucu lah, at least kita boleh simpan kenangan painting kan. So seperti mana teknik ni ada wash macam watercolor tu, wash kita panel stroke dan masukkan dia punya shadow dan lighting dia adalah lighting kertas. InsyaAllah kita cuba lihat langkah-langkah ini. Sekiranya anda berminat dan suka dengan video ini, tolong beri tekan like. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kum fayakun.